Assalamualaikum semua. Okey, hari ni saya nak kongsi resipi kek sponge vanila sebagaimana yang telah saya janjikan ya. Ikuti video saya hingga akhir dan selamat mencuba. Okey, ayak tepung gandum, tepung jagung, baking soda, baking powder. Ayak bersama ketepikan. Misa pula telur, gula, vanila, sedikit garam, misa hingga sedikit gebu ya. Kemudian masukkan overload. Dah kembang macam ni, kita masukkan tepung yang kita dah ayak terlebih dahulu. Misa dengan perlahan saja. Kemudian masukkan susu cair 50 gram. Misa perlahan saja. Kemudian masuk margin yang telah kita campur dengan minyak terlebih dahulu ya. Kita dah kasih resepinya. Mixer perlahan dan selepas tu guna spatula. Okey, kemaskan dengan spatula. Inilah adunan yang kita kendaki, kita dah dapat ya. Gunakan loyang 23 cm. Pakailah pada suhu 160 lebih kurang 55 minit ya. Okey, sekarang kek kita dah masak, cantik, berbau sedap. Kita cuba membukanya dari loyang. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati ya, panas. Bukakan baking paper tu, nak tengok struktur kat dalam dia. Sangat cantik ya, halus dan sangat gebu ya, lembut sangat ya. Cantik struktur dia. Kita balikkan. Wah, kita dapat sponge vanila yang sangat cantik dan gebu ya. Tak perlu beli butter yang mahal tu, kita hanya gunakan margin, orang panggil margin kocok Margin dicampur dulu dengan minyak. Kita dah beri resepi dia terlebih dahulu ya. Sila rujuk ya. Siapa tak tahu margin campur minyak tu, okey, struktur dia sangat cantik. Nampak tak? Lembut, halus dan rasa dia memang sedap sangat. Nampak? Cantik sangat. Kalau nak buat jualan pun memang bagus sangat ya. Dia rasa dia sangat sedap. So, terima kasih kerana menonton. Selamat mencuba ya. Jangan lupa like, comment, subscribe and share. Sampai jumpa lagi. Bye.